Baiklah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, diharapkan para pelajar hari ini dapat bersiap sedia untuk pembelajaran kita seterusnya. Cuma sebelum kita hadir dalam kelas ni, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita hari ini akan masuk 2.2. Kalau tak silap cikgu, kita tamatkan 2 minggu yang lalu adalah sampai 2.1. Betul tak? Fatin, Alia dan yang lain. Okay, jadi hari ini kita akan sambung semula tugasan dan juga penerangan tentang 2.2. Okay, untuk pengetahuan semua, tajuk 2.2 ni adalah soalan yang pernah keluar dalam soalan peperiksaan, iaitu 2.3. 2.3, sekejap cikgu flashback dulu. Okay, cuba awak tengok tajuk semula. Kita ada 4 subtopik. Okay, latar belakang, sejarah, ciri utama, pindaan perlembagaan. Jadi awak take note nombor 3 ni. Ciri utama perlembagaan persekutuan. Ini soalan SPM tahun 2024 dah keluar. Jadi soalan ni dah keluar. Awak boleh take note dah. Saya tak berani beri jaminan adakah kalau soalan tu dah keluar, dia tak akan keluar lagi. Okay? Jadi kita hanya take note itu satu topik je lah, subtopik iaitu subtopik 2.3 dah keluar. Okay, hari ni kita akan sambung tajuk kita 2.2 di dalam sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okay. Apabila kita menyebut tentang sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan, dia adalah bersifat kronologi. Apa maksud kronologi? Dia ada urutan cerita, urutan peristiwa, urutan tahun, okay? Daripada tahun 1877 sehinggalah dari 1946, 1948 dan juga 1957. Okay. Catatan nota nanti awak lukiskan dalam bentuk kronologi. Okey, untuk penerangan ni saya minta kita mulakan dulu dengan Fatin Alia. Tolong bacakan yang awal ni, sejarah penggubalan. Okey, silakan Alia. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1997. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Sejak negara mencapai kemerdekaan, ahli parlimen memainkan peranan meminda perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Sebagai rakyat, kita perlu menghargai jasa pemimpin yang berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara. Di NNS terdapat Charter of Justice untuk melindungi penduduk. Sementara itu, pembentukan undang-undang di negeri Melayu pula dimenangi oleh Majlis Negeri Perak. Okey, sekarang flashback. Okey, di Negeri Selat pada 2 minggu yang lalu kita terangkan bahawa the Charter of Justice adalah tujuannya adalah untuk melindungi penduduk. Manakala di Negeri Melayu, kalau kita lihat kat sini, kita ada berpegang juga kepada Undang-Undang Negeri Melayu. Okay? Kalau sebelum ni kita berpegang pada Undang-Undang Negeri Melayu berasaskan Hukum Kanun Melaka, berasaskan Undang-Undang Law Melaka, juga berasaskan juga dipengaruhi juga undang-undang bertulis yang lain. Okay? Itu adalah undang-undang yang sebelumnya. Namun begitu, selepas saja pembentukan Negeri-Negeri Melayu yang berikut, kita ada sesuli dengan pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okay? Dan pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ni salah satunya adalah Negeri Perak. Okay, kita mulakan dengan urutan yang pertama tahun 1877. Okay, teruskan Alia. Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara.
Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya, peranan yang sama ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Okey, take note dekat situ. Okey, apa yang perlu awak take note ialah okey, kejap cek warna kejap. Okey, take note dekat sini adalah 1877 adalah pertubuhan Majlis Negeri Perak. Okey, Majlis Negeri Perak, apakah fungsi Majlis Negeri Perak di sini? Fungsinya adalah untuk menggubal undang-undang. Okey, dan pada masa yang sama negeri-negeri lain pun turut menggubal undang-undang. Jadi negeri Perak ni adalah pemula lah pemula yang membuka menggubal undang-undang. Yang pertama lah yang memulakan mesyuarat pertama perlembagaan. Kalau dekat kat sini Raja Muda Yusof berada di tengah-tengah. Ni Raja Muda Yusof berada di tengah-tengah bersama Sir Haklok. Okey, Syugluk ni adalah residen di negeri Perak di Kuala Kangsar Perak. Okey, cuma kat sini ada satu kemahiran sejarah ditanya setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Interpretasikan. Okey, interpretasikannya maksudnya kita kena tafsirkan. Interpret maksudnya kita kena faham apa yang dikatakan hak yang sama dari segi undang-undang. Okey, yang ini kita ada setengah-tengah soalan yang mengambil perkataan ini dimasukkan dalam petikan. Okey, hak yang sama dari segi undang-undang macam kita tahulah hak yang sama dia macam sama dengan kebebasan asasi. Okey, itu yang awak akan belajar nanti dalam bab 4 tak saya. Okey, bab 4 ke bab 3 nanti awak ada belajar tentang kebebasan asasi dari segi undang-undang. Tapi yang ini soalan ni berada pada bab 2 tetapi dia boleh berkaitan dengan bab 3 sebab dalam kebebasan asasi tu ada berkaitan dengan hak manusia dari segi undang-undang. Jadi soalan ni boleh berkaitan dengan fakta, boleh juga berkaitan dengan soalan munasabah. Okey. Ini contoh lah soalan kebat yang boleh tanya dalam peperiksaan Okey, next. Sambung Alia. Undang-undang di NNS digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu boleh digubal oleh Majlis Negeri. Okey. Kat sini kena take note. Okey, ada 3 perbezaan yang awak boleh nyatakan. Pertama adalah negeri-negeri Selat. Okey, negeri-negeri Selat, siapakah yang menggubalnya? Jawapannya adalah Majlis Undangan. Okey, itu poin yang pertama. Yang kedua, negeri-negeri Melayu Bersekutu. Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang digubal oleh Majlis Persekutuan. Manakala yang ketiga, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Ini soalan yang lazim ditanya di dalam soalan objektif dan pernah juga soalan ditanya di dalam soalan struktur latihan. Okay? Jadi awak take note. Okay? Majlis undangan. Kalau sebut majlis undangan dia mesti tahu. MU adalah negeri-negeri Selat. Disebut majlis persekutuan je mesti tahu negeri-negeri Melayu bersekutu. Disebut majlis negeri saja adalah melibatkan majlis negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itu konsep yang pertama kena faham. Ini pada tahun 1946. Ingat bila sebut 46 awak mesti teringat Malayan Union. Okay, Malayan Union telah ditubuhkan ketika ini tahun 1946. Bila awak faham konsep ni, kita tahu dalam perjanjian Malayan Union ada majlis undangan. So kita fahamlah. Bila masa ni adalah sistem residen yang memerintah, sistem residen, sistem penasihat dalam pemerintah. Jadi kita kena fahamlah masa ni negeri yang dikawal oleh British ketika itu adalah bertaraf naungan. Jadi pemahaman awak tu bawa kepada pelajaran tingkatan 5. Okey, next sambung. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Okey. Take note dekat sini tahun 1948. Bila sebut 1948, dia berkaitan dengan perjanjian 1948. Okey, iaitu dalam bab 5 tingkatan
4. Okey, take note Buat 5 tingkatan 4. Okey, bila sebut PTM 48, di antaranya bermulalah persekutuan. Okey, bila sebut persekutuan tu yang terdiri daripada negeri Melayu. Ingat tak? Kita satu persekutuan tu adalah 9 buah negeri Melayu dan juga 2 negeri Selat. Okey, take note kat situ. Bila sebut saja negeri Melayu ada 9. 2 negeri Selat itulah dia, iaitu Melaka dan juga Pulau Pinang. Itu konsep yang asal. Di tahun 48 persekutuan, aku dah faham ada 9 negeri Melayu tambah 2 negeri Selat. Yang kedua, kena tahu juga apakah ciri-ciri perjanjian tersebut. Dalam PTM 1948 ada 4 dia punya ciri-ciri dia, iaitu pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Yang awak lukis gambar jari. Okay? 2 minggu yang lepas cikgu ada jawab PTM 48 yang cikgu suruh awak tengok balik video cikgu dan ada gambar tangan jari tu, jari sebelah kanan, iaitu berkaitan dengan pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Okey, jadi bermulalah persekutuan pada tahun 1948. Okey, di sini adalah Raja Melayu bersama Templar seorang pesejarah tinggi British semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-25. Okey, ni yang ketiga tahun 1948. Teruskan Alia. Suruhanjaya Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1997. Perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Okey, apabila kita menyebut tahun 1957, sudah tentulah kita akan kaitkan dengan Perjanjian 1957. Perjanjian 1957 ni adalah berkaitan dengan bab 9. Okey, Perjanjian 1957. Okey. Dan ini kalau cikgu belum bagi awak rasanya yang konsep jejari yang baru, jejari kanan 2. Okey, awak catat tu jejari kanan 2. Okey, ini adalah pelajaran yang boleh dikaitkan dengan PTM 457. Okey, yang kita kenali dia dengan Suruhanjaya Red. Okey, dan bila kita sebut zaman ni kita dah nak merdeka, negara kita adalah acuan daripada model Westminster daripada barat, dan dia menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Jadi sebenarnya negara kita ni bukanlah totally daripada Islam, okey? Kerana kita adalah gabungan daripada ciri tradisional dan juga ciri barat, iaitu berasaskan model Westminster dan juga undang-undang Melayu. Okey, ni yang awak kena faham, ada 4. Okey, bermula daripada yang pertama tahun 1877 Merdeka Perak. Kemudian tahun 1946 iaitu semasa zaman Malayan Union. Ketiga semasa PTM 1948 dan keempat pada tahun 1957. Okey, take note dekat tepi ni ada 5 terma 5 perkara. Bila sebut 5 perkara terma ni, maksudnya apa maksud terma? Terma ni macam satu draft lah. Sebelum dibuatkan satu perjanjian, maka diwujudkan satu terma. Okay? Terma ni adalah panduan ataupun draft lah. Sebelum dia adakan satu perjanjian, dia adakan satu draft utama. Nak buat tu, nak fikirkan tentang apa. Okay? Kat sini kita nampak tentang kerajaan persekutuan. Okay, awak boleh highlightkan. Okay. Sekejap saya tengok warna dulu. Okay, kerajaan persekutuan. Gelaplah pula. Okay, kemudian yang kedua pasal Raja-Raja Melayu. Yang ketiga berkaitan dengan kedudukan istimewa. Bila sebut kedudukan istimewa orang Melayu, dia tidak akan abaikan juga kepentingan sah kaum lain. Sebab apa? Sebab ini adalah tahun 1957. Masuk kaum lain. Masa tahun 48 dia belum masuk lagi. Jadi kita 57 dah masuk kepentingan kaum lain, dan
dekat sini dia masukkan tentang dalam parlimen tu ada terdiri daripada dua, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan juga Kewarganegaraan. Kalau di antara lima-lima ni, awak tengok yang kekal dalam perjanjian 1957 adalah raja-raja, kedudukan istimewa dan kewarganegaraan. Okey. Dewan Negara dan Dewan Rakyat ni nanti dia termasuk dalam bahagian yang lain. Okay? Tapi tiga yang asas ni lah, raja, istimewa, kewarganegaraan ni adalah asas yang diambil daripada PTM 1948. Okay? Dan ditambah baik dalam tahun 1957. Di dalam soalan ni kita akan pernah keluar soalan tentang galurkan sejarah penggubalan perlembagaan. Apa maksud galur? Galurkan tu maksudnya ceritakan. Okay? Ceritakan semula tentang sejarah. Apa yang cikgu tegangkan ni itu galurkan lah. Cuma di dalam penceritaan kamu nanti kalau kamu jawab dalam soalan peperiksaan adalah dia tanya galurkan. Okey, untuk langkah pertama minta tolong yang lain tolong catat soalan SPM ni. Okey. Soalan tahun SPM 2022. Okey, Stalin. Soalannya ialah esei tahun 2022. Terangkan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, untuk ni cikgu nak anda menjawab. Okey, baik Fatin ke, Syazwina ke, Damia dan juga Atira. Okey, awak jawab dalam bentuk esei kerana soalan ni esei. Esei ni biasanya adalah 6 markah atau 8 markah. Okey, jadi kalau macam ni saya akan ambil 8 markah lah. Macam tak 8 markah dahulu. Biasanya dia 6 atau 8 lah Jadi awak ambil 8 markah dahulu. Awak tengoklah kalau cara menjawab tu. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan daripada tahun 1877 terangkan. 8 markah awak boleh ambil isi 2. Okey, jadi 2 kali 4, 8. Tapi kalau nak buat lebih satu pun boleh. Mana-manalah awak pilih yang lebihkan satu isi. Okey. Jadi itu jawabnya dalam bentuk pemerengganan. Okey, itu adalah latihan yang pertama untuk hari ini yang berkaitan dengan soalan SPM. Take note Okay, jadi awak bila take note nanti awak boleh buat ada dua cara, sama ada tulis tangan ataupun awak tulis dalam bentuk bertaip. Okey, jelas Okey, sekarang kita tengok kat sini. Dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 bermodelkan model Westminster. Okey. Dan kita akan lihat kat sini negara kita mempunyai asas perundangan bertulis dan membantu Malaysia menggubal sebuah perlembagaan bertulis. Okey, kita masuk kepada tajuk 2.3. Silakan Damia, cuba Damia baca Damia yang atas dulu. 2.3 Ciri utama perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Perlembagaan mempunyai dua ciri utama iaitu tradisional dan moden yang diperlukan bagi kestabilan serta kemajuan negara. Okey, kalau dilihat soalan yang pertama, biasanya soalan akan tanya apakah itu perlembagaan? Apa maksud perlembagaan? Okey. Perlembagaan adalah pertama peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. This is a definisi. Okey. Bila sebut definisi ni awak kena tulislah. Okey, take note lah. Take note untuk apakah maksud perlembagaan. Ada berapa ciri perlembagaan? Perlembagaan terdapat dua ciri iaitu tradisional dan satu lagi adalah ciri moden. Okey, kita mulakan dahulu Damia, ciri tradisional. Ciri tradisional. Yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Sejak berabad-abad, negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara.
kuasa yang di-Pertuan Agong termasuklah kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Baginda juga mempunyai kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Pada peringkat negeri, Raja merupakan ketua negeri. Pada baginda terletak kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta pelantikan jabatan utama negeri. Raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Okey, Fatin, tolong tutup sekejap awak punya mic. Saya dengar ada bunyi kat luar tu. Okey. Damia tak apa. Damia akan baca ni. Okey, sekarang ni kalau lihat yang pertama adalah sejarah pemerintahan beraja. Bila sebut ciri tradisional adalah berkaitan dengan pemerintahan beraja. Okey, take note yang pertama. Bila sebut pemerintahan beraja, keyword yang pertama sultan. Okey. Yang ini awak tolong catat. Bila cikgu catat ni awak kena buat take note Sultan, pemerintah berdaulat. Okey, pertahanan berdaulat dan memiliki kuasa penuh. Kemudian kita adalah berkonsepkan demokrasi parlimen dan yang ditagung ni adalah sebagai pemerintah tertinggi yang mempunyai kuasa mengampun. Ni pertama konsep awal. Di peringkat negeri pula kita harus faham bahawa ada raja. Okey, ada raja di peringkat negeri yang mempunyai kuasa eksekutif, cuma di peringkat negeri dia pegang dan ditadbir di bawah Majlis Mesyuarat Negeri. Peranan dia sama Peranan dia sama, ada kuasa di peringkat daerah negeri juga dia ada menangguhkan hukuman dan juga kuasa mengampun. Cuma dekat sini kita highlightkan peranan raja sebagai tonggak kehormatan dan keadilan. Ini yang pertama tentang pemerintahan beraja. Okey, cikgu masuk sebelah agama Islam. Okey, sambung. Damia, agama Islam. Agama Islam. Peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. Pada zaman British, Raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan Raja, adat istiadat orang Melayu dan beragama Islam. Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa Raja di negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan dan negeri tidak beraja, perkara ini terletak di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, poin yang kedua adalah berkaitan dengan agama Islam. Okey, tadi tentang raja. Okey, yang kedua adalah agama Islam. Okey, apa yang penting kat agama Islam? Kita tahu dalam konsep tradisional bahawa agama Islam ni di peringkat British pada awalnya raja dekat negeri Melayu tak perlu menerima nasihat. Perkataan tidak perlu menerima nasihat. Kenapa? Kerana pada zaman dahulu, iaitu pada zaman British ni, iaitu kita akan nampaklah Raja Melayu ni adalah menjaga adat istiadat mereka. Jadi orang British tidak ada hak untuk campur tangan. Hak itu adalah di bawah kuasa Raja Melayu. Tapi kita lihat selepas merdeka, apa yang berlaku selepas merdeka? Kuasa raja ni terletak di negeri masing-masing. Okey, kalau negeri Johor di bawah Pentadbiran Raja Sultan Johor. Kalau negeri Perak di bawah Sultan Perak. Begitulah seterusnya, kecuali yang ketiga, bagi negeri yang tidak beraja adalah di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi yang cikgu tandakan ini adalah poin-poin poin-poin yang perlu kamu terangkan di dalam agama Islam. Okay, cikgu teruskan kepada bahasa Melayu. Sambung, Damia. Bahasa Melayu. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Bahasa Melayu menjadi lingua franca dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Kini bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. Okey, sekarang yang ketiga. Catat kat situ adalah bahasa Melayu. Okey. Jadi awak kena nyatakan dari 3 peranan bahasa Melayu. Yang pertama, kita tahu zaman Melayu Kesultanan Melaka, lingua franca. Okey. Dan juga bahasa ilmu. Zaman Kesultanan Melayu ada 2 peranan dia. Dan selepas ini, kinilah selepas merdeka, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Jadi ada 4
Take note kat sini ada 4 peranan bahasa Melayu, iaitu 2 pada zaman Kesultanan Melaka, iaitu lingkar franca dan bahasa ilmu, dan 2 lagi adalah masa kini, iaitu selepas merdeka, bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Okey, take note terus yang keempat, sambung. Yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila negara kita merdeka, Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Okey, penjelasannya sama. Yang keempat adalah berkaitan dengan kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Okey, kalau kita panggil kat sini sebenarnya kalau masa zaman PTM 48 kita panggilnya kedudukan istimewa tapi dalam ni dia bagi penjelasan kedudukan orang Melayu Bumi Putera KOM Kita hanya bagi 2. Sebelum merdeka dan juga selepas merdeka. Sebelum merdeka tu di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila merdeka, bagaimana dengan kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera? Di bawah Agong. Okey, Agong lah yang menjaga dan memelihara kedudukan. Ini baru masukkan kedudukan istimewa yang saya katakan KIOM. K-I-O-M. KIOM. KIOM tu adalah kedudukan istimewa orang Melayu. Tambah kat sini adalah B plus Bumi Putera untuk Sabah dan Sarawak. Dan ditambahkan lagi dekat situ kepentingan sah kaum lain. Kenapa kita masuk kepentingan sah kaum lain? Kerana ini adalah selepas merdeka. Okey, saya ulang. Kerana dia selepas merdeka dimasukkan kepentingan sah kaum lain. Kalau PTM 48 dia tak masuk lagi sangatlah Jadi dia baru lebih ketara pada zaman PTM 1957 selepas merdeka. Okey, jelas jadi ada 4 ciri. Pertama, raja, agama Islam, bahasa Melayu dan juga kedudukan orang Melayu Bumi Putera. Itu adalah dari segi konsep tradisional. Kita bergerak pula kepada ciri moden. Okey, kita sambung dengan Syazwina. Syazwina, sambung baca Syazwina untuk ciri moden. Ciri moden. 1. Kerajaan persekutuan. Antara perkara utama yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Okey, paling mudah dekat sini adalah konsepnya adalah bila moden, negara kita adalah negara persekutuan ataupun dinamakan kerajaan persekutuan. Bila sebut kerajaan persekutuan, kita tahu dia terbahagi kepada dalam Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Kita ada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kedua-dua ni, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ni, dia ada kuasa dalam bidang tertentu. Yang ni awak akan belajar dalam bab 4 lah. Dalam bab 4 ni ada tentang kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Bila Sabah dan Sarawak masuk pembentukan Malaysia, maka Sabah dan Sarawak ni diberikan autonomi. Apa itu autonomi? Autonomi itu maksudnya diberikan hak-hak tertentu lah kepada Sabah dan Sarawak. Hak dan bidang kuasa tertentu kepada Sabah dan Sarawak. Okey, yang tidak ada juga tambahan yang diberikan kepada mereka kerana mereka adalah terletak di kawasan Borneo, maka diberikan beberapa autonomi. Okey, autonomi itu kuasa tertentu bidang kuasa tertentu yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak apabila terbentuknya Malaysia. Okey, kita bergerak yang kedua. Okey, sistem demokrasi parlimen. Sambung, Wina. 2. Sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Tujuan utama pilihan raya adalah untuk memberikan kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Bagi menentukan pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, maka ditubuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Badan ini
tanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya. Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Okey, yang kedua kita terangkan kat sini adalah konsep negara kita adalah berasaskan demokrasi berparlimen. Apabila cerita pasal demokrasi berparlimen, negara kita tak sama dengan negara-negara barat. Okey, negara barat dia adalah negara demokrasi, tetapi kita adalah demokrasi yang berparlimen. Okey, apa yang dimaksudkan demokrasi parlimen? Kita masih lagi ada undang-undang iaitu pilihan raya umum. Kita ada pilihan raya umum yang diasaskan pada tahun 1955. Yang ini awak belajar semasa bab 8 tingkatan 4. Dan apa tujuannya? Kebebasan pada rakyat. Keywordnya memilih wakil pemimpin. Kedua, menubuhkan kerajaan. Ini mesti ada dalam huraian demokrasi berparlimen. Kalau soalan tanya, apakah yang anda faham tentang demokrasi berparlimen? Okey, ini jawapan dia. Iaitu memilih wakil pemimpin serta menubuhkan kerajaan. Yang kedua, kita akan nampak penerangan dari kat sini adalah terbentuknya Suruhanjaya Pilihan Raya. Apa peranan badan Suruhanjaya Pilihan Raya ni? Dia menjalankan pilihan raya di peringkat persekutuan untuk memilih wakil membentuk kerajaan persekutuan dan pilihan raya negeri pula untuk memilih wakil membentuk kerajaan negeri. Jadi ini mesti ada diterangkan tentang pemilihan raya persekutuan dan juga pilihan raya negeri. Kemudian kita berpatah balik yang ketiga, sambung. Kewarganegaraan persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Okey, yang ketiga kita akan nampak adalah konsep kewarganegaraan. Awak kena faham ya, ada dua saja kat sini. Pertama, kita kena faham semasa PTM 48 tak ada pun satu kewarganegaraan yang sama. Apa buktinya? Semasa dalam perjanjian B1948 kita tahu terdapat konsep rakyat raja dan juga rakyat British. Di mana rakyat British itu dilahirkan di Melaka dan Pulau Pinang. Mereka mendapat taraf kerakyatan Tetapi apabila kita telah merdeka, cerita yang kedua pula, bila kita dah merdeka dan Malaysia telah terbentuk, maka taraf kewarganegaraan itu sama. Apa maksud sama? Sesiapa saja yang bila tahun selepas tahun 1957 je, automatik mereka menjadi rakyat Malaysia. Okey. Cuma kita akan nampak lah, tak ada lagi lah kita akan nampak macam sistem naturalisasi, tak ada jadi yang itu hanya berlaku semasa PTM 1957. Kewarganegaraan ni adalah taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Tidak ada lagi wujud rakyat raja, tidak ada lagi wujud rakyat British. Jadi konklusinya dalam ciri moden adalah kerajaan persekutuan. Yang pertama, yang kedua adalah demokrasi berparlimen dan yang ketiga adalah konsep kewarganegaraan. Jadi apakah beza di antara kedua-duanya? Ciri utama perlembagaan ni, dua ciri utama. Kalau ciri tradisional tadi kita akan nampak terbahagi kepada 3 dan ciri moden ciri tradisional ada 4, ciri moden ada 3. So 4 vs 3. Okay, this is a concept. Okay, konsep antara ciri tradisional dan juga ciri moden. Soalan ni awak catat SPM tahun 2024 dah keluar. Dan untuk pertanyaan awak, soalan ni keluar dalam bentuk esei. Ramai pelajar yang boleh menjawab soalan ini dengan baik tahun ni SPM 2024 kerana soalan ni adalah soalan yang familiar. Familiar tu adalah soalan asas. Jadi cuma pelajar ni ingat atau lupa je lah. Okay? Ketika dah berpedalangan cikgu, awak fokus, awak boleh jawab lah dengan baik. Okay? Itu catatan awak lah. Jadi konklusinya kita nampak yang berwarna warna purple kat sini. Dia mengatakan bahawa apakah keunikan. Kalaulah kata soalan tanya apakah keunikan perlembagaan persekutuan yang ada pada hari ini, kita nyatakan bahawa salah satu keunikannya kerana negara kita mempunyai ciri tradisional dan moden. Dan undang-undang yang terkandung padanya, apa tujuannya?
agar rakyat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Jadi influensnya rakyat perlulah mematuhi undang-undang bagi menjamin keamanan negara dan kesejahteraan hidup. Jadi kalau keluar soalan, tak ada idea nak buat influence, influence ke apa, awak boleh ambil dekat dalam petikan buku teks ini sebagai bantuan untuk menjawab influence. Jadi awak boleh take note lah kat situ menunjukkan influence. Seterusnya saya bergerak kepada 2.4 pindaan perlembagaan persekutuan. Semua dah siap. Saya patah balik kepada Fatin Alia. Read Fatin Alia yang pertama. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1993. Hal ini berlaku apabila terjadi penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Pindaan perlembagaan yang dilakukan bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Terdapat beberapa pindaan perlembagaan yang utama dilakukan pada tahun 1993 dan 1995 melibatkan struktur Mahkamah Atasan dan Pemisahan Singapura. Pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan ni paling mudah lah. Kenapa ni kalau soalan tanya, kenapa pindaan perlembagaan tu dilakukan? Why? Kenapa? Kalau satu masa nanti, kalau keluar soalan, boleh tak pindaan perlembagaan yang ada sekarang, tahun 1963 dan 65 tu dipinda? Contohlah berlaku satu perubahan, ada negeri yang terkeluar daripada Malaysia. Ni contoh, ada negeri terkeluar daripada Malaysia. Tak kisahlah negeri mana pun. Berarti negara kita boleh buat satu pindaan. Pindaan contohlah tahun 2026 contoh. Berlaku pindaan kerana ada negeri yang terkeluar daripada Malaysia. Maka negeri kerajaan kita boleh melakukan pindaan kerana tujuannya adalah untuk menyesuaikan peruntukan negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Sama ada yang masuk atau yang keluar. Itu masuk pindaan lah. Macam berlaku rombakan sesuatu kan, kabinet ke atau apa saja, bila ada berlaku ahli yang keluar atau yang masuk, berlakulah perubahan. Cuba baca untuk pindaan perlembagaan 1963. Sambung. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipindah selepas pembentukan Malaysia. Pindaan yang dibuat adalah dengan cara memasukkan klausa baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Terdapat 3 perkara utama yang berlaku dalam pindaan perlembagaan 1953, iaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan yang di-Pertua Negeri. Keyword yang pertama kena faham kat sini adalah kenapa pindaan berlaku pada tahun 1957. Pindaan perlembagaan tahun 1963. Tahun 1963 ni kita tahu adalah pembentukan Malaysia. Jadi keyword kat sini adalah dipindah kerana Malaysia telah dibentuk. Kerana terdapat klausa baru. Apa maksud klausa baru? Maksudnya Sabah dan Sarawak telah masuk kepada Malaysia. Kita macam satu rumah lah. Masuk adik-adik-beradik. Jadi kita kena buat satu perubahan. Perubahan dekat sini kita nampakkan ada 3 perubahan. Yang pertama, cikgu tarikan dengan rumah yang pertama adalah SMA. SMA itu adalah struktur Mahkamah Atasan. Ini satu bilik. Bilik yang kedua adalah Mahkamah Tinggi Borneo. Kemudian bilik yang ketiga adalah yang di-Pertua Negeri. Jadi bila berlaku macam ni, berlakulah rombakan pada tahun 1963 kerana Sabah dan Sarawak masuk dalam Malaysia. Kita akan cuba berikan penerangan. Sambung Alia. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang membahagikannya kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu Mahkamah Persekutuan. 3 buah Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, di Sarawak dan Sabah serta di Singapura. Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan demi kerajaan negeri. Kita tahu konsep asas dalam kita belajar mahkamah ni. Awak ada belajar mahkamah ni nanti dekat pelajaran bab 3.
Mahkamah ni terbagi kepada dua, okey. Iaitu mahkamah atasan, okey, dan juga mahkamah bawahan. Tapi dekat sini dikata mahkamah rayuan Dia letak mahkamah rayuan. Tapi kita lihat bila Malaysia dibentuk, mahkamah atasan ni automatik dia telah dari 3 lah. Okey. Tanah Melayu ada, Sarawak ada, Sabah ada, satu lagi Singapura. Kenapa Singapura masuk? Sebab masa ni Singapura ada. 63 Singapura masih ada. Okey, jadi ada tiga atasan ni. Kalau lihat kat sini macam 4 tapi kat sini dia kata 3 buah mahkamah Tanah Melayu, Sarawak, Sabah serta Singapura. Tapi catatan dekat sini 3 tapi kalau tengok macam 4. Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura. Ayatnya macam 3 tapi penerangan dia macam 4. Tu aku kena faham di sinilah. Adakah kesilapan dari segi perkataan di sini ataupun cuma kita kena faham bahawa tahun ini adalah Singapura masih ada. Dan mahkamah persekutuan ni dia boleh mendengar mana-mana persoalan yang ada antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maksudnya kalau apa-apa berlaku perbincangan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dia boleh mendengar termasuklah pertikaian. Itu yang pertama. Okey, sambung Mahkamah Tinggi Borneo. Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya dan pada masa yang sama diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo ini berperanan untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1993, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dengan berpusat di Kuching, Sarawak. Menjelang tahun 1994, nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okey, Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo ni kita kena faham kita harus faham pada masa yang sama dalam perlembagaan ni kita ada Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah Tinggi Malaya ni tetap di mana? Di Persekutuan lah, di Kuala Lumpur. Tapi Mahkamah Tinggi Malaya ni jauh kat KL lah contoh tapi kita nak buat pengadilan susah dekat Borneo, kat Sabah. Jadi kat Sabah ni telah diwujudkan satu mahkamah yang lain dinamakan Mahkamah Tinggi Borneo. Tak payahlah orang Sabah dan Sarawak tu nak kena pergi Kuala Lumpur kerana dah diwujudkan satu Mahkamah Tinggi Borneo. Okay? Jadi Mahkamah Tinggi Borneo ni peranannya lebih kurang sama macam Mahkamah Tinggi Malaya. Untuk apa? Untuk menguruskan soal kehakiman di Sabah dan Sarawak. Jawatan dia dinamakan Ketua Hakim Borneo, tetapi pada tahun 1994 dia telah berubah. Nama asalnya Ketua Hakim kan, lepas tu telah diubah kepada nama Ketua Hakim Sabah dan Sarawak. Tak payah lagi Borneo. Okey, itu kena faham lah bahawa kalau awak take note lah, awak tengok ayat kat sebelah ni. Okey, catatan. Pesuruhjaya Kehakiman yang bertauliah pada peringkat awal pada tahun 1912. Okey, Sarawak pada tahun 1928. Ini pada peringkat awal lah zaman Borneo tu kan. Tapi sekarang ni bila dah maju tahun 1994 tak payah lagi panggil Borneo. Okey, paling mudah kita panggil Sabah dan Sarawak. Okey, Mahkamah Tinggi Borneo selesai. Kita pergi yang ketiga. Sambung Alia. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertua Agong. Dalam menjalankan tugasnya, Yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat majlis tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Okey, cuma apa yang perlu awak nampak kat sini, yang ketiga adalah jawatan Yang di-Pertua Negeri. Kenapa kita panggil Yang di-Pertua Negeri? Kerana di Sabah dan Sarawak tidak ada raja. Senang jawapannya. Kenapa? Kerana Sabah dan Sarawak tidak ada raja. Maka di Sabah dan Sarawak ni dipanggil Yang di-Pertua Negeri. Siapa yang lantik? Agong. Tetapi kita harus ingat, Yang di-Pertua Negeri ni dia ada ikut masing-masing. Kalau di Sarawak dipanggil Majlis Tertinggi. Kalau dekat Sabah dipanggil Kabinet Negeri. Okay, ada beza dari segi nama. Majlis Tinggi Sarawak, Kabinet Negeri bagi Sabah. Okey, jadi konklusinya ada 3 bagi pindaan Mahkamah Atasan, SMA, MTB, Mahkamah Tinggi Borneo dan YDN Yang di-Pertua Negeri. Okey, kita pergi kepada pindaan Perlembagaan 1965. Sambung Alia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri Malaysia pertama membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1945. Parlimen meneruskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia.
Oleh itu, semua perkara berkaitan dengan Singapura dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia Pindaan 1965. Contohnya dari segi imigresen, kewangan, hubungan luar negara dan pertahanan. Okey, take note tahun 1965. Mudah je. Bila tahun 1965 ceritanya cerita pasal Singapura keluar. Okey. Singapura keluar daripada Malaysia. Cuma untuk penceritaan kalau kita nak jawab soalan ni pindaan 1965 kita kena cerita secara kronologi lah. Bermula daripada Tunku Abdul Rahman yang bawa usul. Siapa yang bawa usul? Tunku Abdul Rahman. Kita tak boleh suka-suka hati je cakap kau Singapura, kau kena keluar. Tak boleh. Kita kena cakap bahawa kita dalam parlimen persidangan kita kena ada orang yang bawa usul. Usul pindaan perlembagaan dinamakan pindaan Singapura. Kemudian yang kedua barulah parlimen ambil alih. Dia kata bila dah lulus daripada parlimen, Singapura katanya kena keluar daripada Malaysia pada tahun contohlah sekian pada 7 Ogos 1965. Jadi secara automatik semua hal yang berkaitan dengan Singapura, pindaan tahun 1965 berkaitan dengan immigration, kewangan, hubungan luar negara dan pertahanan semuanya adalah di bawah tanggungjawab Singapura dah dikeluarkan. Maksudnya kalau ceritanya macam ni lah mudah. Sebelum tahun 1965 ni dulu kita nak pergi Singapura senang. Okay? Kita nak pergi Singapura kita tak payah pakai pasport. Jadi bila dah selepas 1965 ni bila dah Malaysia, Singapura dah keluar daripada Malaysia terpaksalah buat pasport. Dan pergi Singapura kena pakai pasport, immigration kan. Macam Sabah dan Sarawak lah. Kita pergi Sabah dan Sarawak kita tak pakai pasport kan. Kita tak pakai pasport kerana dia masih dalam persekutuan Malaysia. Tapi kalau bila dah keluar, dia dah keluar daripada keluar bilik, keluar rumah, keluar macam itulah, keluar daripada nama Malaysia, dia dah tersendiri. Kewangannya tersendiri, hubungan luar negerinya pun tersendiri, pertahanan dia pun tersendiri. Jadi kita tak boleh sebarang-sebarang lah nak kacau pertahanan Singapura, kewangannya, hubungan luar negaranya, kerana berlaku pindaan. Dia sangat mudah lah untuk perbezaan pindaan 1965 dan perbezaannya awak kena tahulah. Bezanya 3 dan 1. 3 ni untuk pindaan 1963. Manakala yang 1 ni adalah pindaan perlembagaan 1965. Okey, cuba baca sekejap. Damia, cuba baca yang berwarna purple. Baca purple kejap. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Perlembagaan menjadi panduan penting bagi negara yang menjelaskan kuasa dalam setiap perkara. Negara kita juga mengalami pindaan perlembagaan pada tahun 1963 dan 1965. Okey, jadi kat sini kita nyatakan bahawa masih lagi dinyatakan bahawa undang-undang tertinggi dan jadikan panduan dan pindaan dinyatakan berlaku pada tahun 1963 dan 1965. Okey, sambung Damia. Malaysia sebuah negara unik yang mempunyai perlembagaan berasaskan ciri tradisional dan moden. Kedua-dua ciri ini saling melengkapi antara satu sama lain. Apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyesuaikan dengan Sarawak dan Sabah. Pindaan perlembagaan yang dilakukan pada tahun 1965 menyaksikan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara. Okey, jadi dekat sini awak boleh catat kat sini influence Kalau apa-apa soalan yang berkaitan dengan ditanya tentang ulaskan pernyataan anda tentang keunikan perlembagaan yang terdapat di Malaysia. Okey, contohlah soalan ni terdapat dekat KBAT, okey. Awak boleh ambil dekat perenggan ni, okey. Kita jawab bahawa dapat dibuktikan Malaysia ni sebuah negara yang unik, ada perlembagaan yang berasaskan ciri tradisional dan moden, saling melengkapi dan pada masa yang sama Malaysia juga telah berlaku pindaan tahun 1963. Kita menyesuaikan Sabah dan Sarawak. Tetapi bila tahun 1965 berlaku lagi pindaan, kita menyaksikan pula pemisahan Singapura daripada Malaysia. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara. Jadi kat sini dah ada influence Influence yang awak boleh nyatakan
dan boleh masukkan. Kalau keluar soalan yang berbentuk pernyataan, ulaskan, komen, okey, ataupun sejauh manakah, okey, soalan ni. Tapi apa pun soalan ni kena faham apa yang ditanya, awak kena menjawab apa yang ditanya. Okey, cuba perhatikan soalan yang berkaitan dengan otak ni. Ada satu pernyataan dikata sikap tidak peka akan sejarah menjadi cabaran Malaysia. Okey, highlightkan perkataan cabaran Malaysia bagi mengekalkan keluhuran perlembagaan. Perhatikan keluhuran perlembagaan ni berkaitan dengan rukun negara. Rukun negara ni terdapat dalam bab 7. Bab 7 tingkatan 5. Okey, catat bab 7. Bila bab 7 tingkatan 5, keluhuran perlembagaan, dia boleh kaitkan dengan bab 2. Bab mana? Bab 2 sekarang lah yang awak belajar. Okey. Sikap tidak peka akan sejarah menjadi cabaran Malaysia. Jadi, bila awak dapat soalan ni, dia kata awak kena jawab, ulaskan pernyataan ni. Kita akan cakap kat sini bahawa cabaran Malaysia adalah sikap tidak peka akan sejarah. Okey. Hal ini dapat dibuktikan. Bila rakyat Malaysia tidak peka akan sejarah, okey, tidak peka akan kepentingan perlembagaan, tidak peka akan keunikan perlembagaan, maka kita tidak mampu untuk mengekalkan keluhuran perlembagaan. Jadi soalan ni kalau awak perhatikan, cuba awak buka bab 7. Okey, awak buka bab 7. Sekejap Saya pergi jauh sebab awak kena faham bila soalan yang merentas bab ni. Inilah kelemahan pelajar. Kelemahan pelajar ni bila dia keluar skop saja, dia tak boleh berfikir. Dia macam mati akal. Apa yang nak jawab ni tak tahu nak jawab. Okay? Jadi awak buka bab 7, dalam tajuk bab 7 tingkatan 5, ada satu tajuk tentang keluhuran perlembagaan. Okay? Dalam keluhuran perlembagaan kat situ tentang rukun negara. Jadi soalan itu awak boleh kena belajar, cuba menjawab tentang apakah cabaran rakyat Malaysia sekarang bila kita tidak peka sejarah. Macam sekarang lah. Buat 8 macam kalau kita lihat sekarang, contohlah kita tahu warga negara Malaysia setiap ada perhimpunan rasmi mereka akan membaca rukun negara. Okey, itu adalah orang-orang penjawat awam. Okey, mereka sudah dilatih untuk membaca rukun negara, ikrar rukun negara. Tapi bagaimana dengan orang awam? Okey, orang awam ni adalah rakyat biasalah. Rakyat biasa ni tidak tahu tentang apakah kepentingan keluhuran perlembagaan. Okey, jadi awak nampak kat sini, cuba tengok bab 7. Saya pergi bab 7 tentang konsep rukun negara sebagai tonggak. Ini belum pernah keluar soalan peksa Belum keluar lagi soalan peksa. Jadi kalau keluar adalah satu kemungkinan yang awak kena jaga-jaga. Okey. Tahun 2025 soalan berkaitan dengan perlembagaan tetapi dia ada berkaitan dengan keluhuran perlembagaan. So, awak kena catatlah kat sini apa yang awak faham dengan keluhuran perlembagaan. Luhur itu bermaksud tertinggi. Luhur itu bermaksud agung. Okey. Contohlah kita melihat pada konsep agung tu, yang dibetul agung tu dinamakan agung kerana dia adalah yang tertinggi di negara kita, pemerintah utama negara. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi daripada agung. Apa dia? Perlembagaan. Jadi kalau kita lihat kat sini, fungsi perlembagaan ni mengatasi yang Tuan Agung. Maksudnya antara perlembagaan dengan yang di-Pertuan Agong, mana lebih tinggi? Jawapannya adalah perlembagaan. Sebab tu kuasa perlembagaan ni mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, itu yang kena faham konsep ketertinggian. Kalau kita belajar bahasa Melayu, tertinggi, ketertinggian, dah tinggi, ter lagi, okey, menunjukkan satu darjah adjektif yang paling tinggi. Dan yang kedua, kamu kena nyatakan juga apakah peranan perlembagaan memberikan perlindungan, memberikan hak kepada setiap anggota masyarakat supaya mereka belajar menerima, mematuhi perlembagaan, kemuliaan perlembagaan. Jadi, bila cerita pasal soalan tadi, sikap tidak peka akan sejarah, awak akan nampak masyarakat yang tidak peka akan sejarah, mereka jadi orang yang akan menentang perlembagaan, menentang undang-undang, menentang perlembagaan, apa saja yang telah digariskan dalam perlembagaan, mereka jadi orang yang menentang kerajaan lah.
Bila kita menentang kerajaan, bagaimanakah akan kesannya kepada negara kita? Sudah tentulah akan berlaku sebaliknya, berlaku huru-hara dan sebagainya, akan menimbulkan masalah. Jadi soalan tadi tu, awak kena belajar memahamkan soalan daripada konsep keluhuran perlembagaan dengan soalan yang tadi. Okay? Itu kalau keluar soalan yang berbentuk soalan kebat, berbentuk ulaskan pernyataan tersebut atau komen, jadi awak kena faham betul-betul tentang soalan yang ada dalam buku teks. Biasanya saya beritahu awak orang yang mengubah soalan peperiksaan, dia akan ambil soalan tu, dia baca, dia kaji yang terdapat dalam buku teks. Okay? Jadi awak kena cakna lah dekat situ. Apa yang perlu cakna? Perlu cakna apa sahaja soalan yang terdapat dalam setiap elemen dalam buku teks tu perlu diperhalusi, perlu dihayati dan perlu dikaji. Bukan setakat tengok-tengok aja kan. Tak kisahlah, penting lah. Okay? Tapi soalan itulah yang diambil oleh penggubal untuk membina item sejarah. Okay? Jadi kalau kita tak pernah mengkaji tentang item sejarah ni, kita tak akan tahu apakah kepentingan. Okay? Nampak soalan ni? Dalam tajuk ni, dia ada bab 2 kan. Tapi pada masa sama, dia keluar bab 3. Nampak? Jelaskan kuasa yang dibentang agung. Ni bab 3 ni, agung. Kalau belajar yang dah belajar tentang 5, bab 3 dah keluar. Tapi dia keluarkan juga bab 2. Berarti itu satu trend dalam soalan peperiksaan trend. Saya sebut trend Trend tu artinya gaya soalan yang ada keluar dalam soalan peperiksaan. Dia boleh masuk bab 3, dia boleh masuk bab 2. Jadi kita tak boleh nak tebak lah adakah kemungkinan cikgu kalau keluar bab 3 bab 2 tak keluar. Tak mungkin. Mungkin ada soalan kebat yang keluar dalam bab 3, mungkin ada soalan keluar dalam bab 2. Jadi jangan, konklusinya jangan belajar meramal soalan. Okay? Kita belajar menjadi seorang penganalisis, kita kena belajar semua konten dan belajar memahamkan konsep. Okay? Itu cara-cara rahsia untuk berjaya dengan cemerlang subjek sejarah ni. Kalau belajar sejarah ni, saya ikut flow ni dan buat latihan soalan SPM, insyaAllah awak boleh jawab dengan baik. Okay, Bian, kita nak lihat soalan ni, kita uji minda sekejap sebelum soalan kita masuk dalam. Saya akan teruskan nanti bab 3. Kita habis pukul 11.30 Cuba sekejap kita cuba menganalisis soalan objektif. Syazwina, cuba baca soalan ni. Pernyataan di bawah berkaitan dengan penubuhan Majlis di Sabah. X. Berikan kuasa kepada Governor untuk membuat undang-undang. Apakah X? Okay, kalau lihat sepintas lalu dekat sini, okay, Mandi di Sabah. Ini soalan bab 2.1 ke 2.2? 2.1 kan? Okay, cuba Alia, tadi Alia pula. Siapa tadi cuba Syazwina, cuba jawab soalan ni. Act memberikan kuasa kepada Governor untuk membuat undang-undang. Apakah X? Ingat Mandi di Sabah. Apakah X? Cuba jawab. Syazwina, apakah X? Yang ini cuba buka mic. Cikgu nak awak punya dengar suara awak. Okey, ni tengok ni. Tengok. Ada jawapan kat situ. Majlis Undangan dan Majlis Kerja. Jawapannya ada satu ke dua? Majlis Undangan. Okey, jawapannya Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Governor. Jadi awak refer pada buku yang kat depan lah. Jadi jawapannya Majlis Undangan yang memberikan kuasa kepada Governor untuk membuat undang-undang. Okey, biasanya kalau kita belajar dalam 2 poin tadi, kita belajar undangan ni, kita belajar undangan negeri-negeri selat kan. Okey, dekat Sabah ni ada majlis undangan. Jadi kalau awak nak ada satu formula, nak ingat, majlis undangan ni macam negeri-negeri selat lah dekat Sabah. Okey, yang kedua, Wina. Ciri tradisional. Okey, baca. Ciri tradisional dalam perkembangan perlembagaan ialah
Baru belajar tadi. Traditional. Yang mana satu traditional? A, B, C, D. A. A. Ada berapa ciri traditional? 4. 4. Apa dia? Kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Ya, jadi kena fahamlah konsep yang lain ni adalah ciri moden. Awak kat sekolah, cikgu ada suruh buat latihan ni tak? Buku teks dalam buku teks. Ada tak? Tak ada. Jadi kita tak ada. Tak ada. Ini latihan tambahan yang korang kena buat. Dengan cikgu, buat latihan catatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Catat tu. Okay, awak boleh Google. Jawapan sebenarnya dah ada dekat internet. Tapi saya tak nak jadi awak jadi seorang pelajar yang cuba meniru jawapan tanpa belajar untuk memahamkan. Okay, kita bincangkan dulu jawapan ni. Nanti awak jawab. Awak boleh jawab ada 2 cara. Nak tulis tangan boleh, nak tarik boleh. Ulang, mana-mana boleh jalan. Okay. Sebab bila soalan ni kita belajar cara menjawab, banyak latihan, belajar pemahaman, kita akan cuba belajar untuk jawab soalan yang betul. Okey, nombor 3, saya patah balik kepada Pakcik Alia. Cuba baca Pakcik Alia soalan. Nyatakan usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membolehkan rakyat menghormati perlembagaan persekutuan. Okey, soalan ni adalah soalan kebat terbuka. Okey, catat tu. Kebat terbuka. Usaha yang dilakukan oleh kerajaan, awak akan ambil daripada kepala ayat. Usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membolehkan apa? Rakyat menghormati perlembagaan ialah, okey, take note dekat situ. Apakah usaha dia? Okey. Mungkin awak menyatakan usaha yang boleh dilakukan adalah melalui paling mudahlah melalui pendidikan. Kalau saya cakap pendidikan tu contoh fakta 1. Apa fakta 1? Awak boleh nyatakan soalan ni fakta huraian ataupun fakta juga. Selain itu awak katakan apa lagi boleh kita buat? Kita ada mengadakan kempen. Boleh tak buat kempen mengajak rakyat? Boleh, sebab dia adalah apa saja usaha yang boleh kerajaan. Kempen mengajak rakyat untuk menghormati perlembagaan. Okey. Sebab kita tahu nak hormat perlembagaan ni benda yang tak nampak. Okay? Kita tahu belajar perlembagaan ni macam kita menghormati undang-undang lah. Okay? Undang-undang. Jadi kita mengamalkan je. Kita ada kempen. Macam lah contoh paling mudah. Kita kat sekolah kalau ada peraturan kita mesti akur pakaian ni apa, hari apa. Jadi kita kena hormat pada peraturan sekolah kan. Jadi apa cara kita hormat? Dengan cara kita mematuhi segala peraturan sekolah tu, kita mengamalkannya lah. Kalau hari Isnin pakai baju apa, Selasa pakai baju apa, Rabu pakai baju apa, Khamis, Jumaat tu maksudnya kita kena sentiasa war-warkan. Okay? Kempen tu mengewar-warkan kepada rakyat supaya sentiasa menghormati perlembagaan. Okay, selain itu jangan beri markah 2 sahaja, saya nak awak bagi 4 fakta kat sini. Okay, kalau 4 fakta ataupun 4 uraian, yang penting 4 isi lah. Bagaimana cara awak buat? Awak nak buat fakta boleh, nak buat 2 fakta, 2 uraian boleh, terpulang. Okay, tu awak fikirkan jawapannya. Okay, yang ketiga, soalannya adalah perlembagaan penting bagi menjamin kedaulatan negara. Okay, dia tanya kepentingan perlembagaan. Okay, take note. Apa pentingnya perlembagaan bagi menjamin perlembagaan negara? Okay, bincangkan. Soalan ni sebenarnya ditanya bincangkan. Soalan ni ada 2. Okay, kita boleh jawab dalam bentuk 4 isi. Okay, kepentingan perlembagaan. Awak catat kat sini. Okay, bila sebut kepentingan perlembagaan, kita akan rujuk apakah maksud perlembagaan tadi. Okay, tengok balik. Okay, apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Jadi dia penting tak? Penting lah. Jadi definisi ni boleh juga masuk dalam
kepentingan perlembagaan. Okey, selain daripada itu, boleh nyatakan juga bahawa kat sini tengok apakah kepentingan perlembagaan. Okey, sekejap. Kita ada, kita tengok yang pertama. Kita tengok daripada semua step, daripada semua subtopik 2.1 sampailah 2.4. Awak tengok kenapa kita perlu penting apa tadi? Kerana penting untuk menjamin kedaulatan negara. Perlembagaan penting untuk menjamin kedaulatan negara kerana dia merupakan panduan apa? Saya nampak ni. Ni dia. Undang-undang tertinggi sebagai taraf pemerintahan negara. Ni boleh ambil point ni. Ni pun boleh ambil. Okey, yang tadi pun boleh awak ambil. Okey. Dan pada masa yang sama awak boleh cakap juga perlembagaan juga merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Okey. Dan masuk kalau tadi juga sebagai panduan dan juga sebagai peraturan tertinggi. Nampak macam soalan susah tapi soalan ni ada dalam buku teks. Okey. Jelas Okay, jadi awak kena refer, ada setengah jawapan tu yang refer pada fakta, ada setengah jawapan tu yang membentuk keypad. Okey, kita lihat pada soalan yang kelima. Ini memang kalau kat sekolah cikgu memang wajibkan pelajar untuk jawab soalan buku teks. Okey, soalan buku teks ni kadang-kadang diambil, kan saya cakap awak untuk banyak item. Okey, kalau awak lihat kat sini, berdasarkan kepentingan, apakah maksud perlembagaan? Okey, dibagikan satu stimulus. Ini tak nombor 5 Apakah maksud perlembagaan? Cikgu macam sama cikgu. Ada beza sikit. Apakah maksud perlembagaan persekutuan? Okey, maksud perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan ialah secara dinyatakan. Tadi ada undang-undang tertinggi dan teras sebagai teras pemerintahan sebuah negara. Yang tadi yang mula-mula sekali Yang 2.1 tadi tu. Okey, 2.1 tu teras. Okey. Itu yang apakah maksud perlembagaan. Okey, yang keenam. Sebagai satu stimulus. Ni. Stimulus ni awak kena jawab. Ni contoh soalan kebat petikan. Kena jumpa satu stimulus ni, awak perkara yang pertama mesti baca read apa dalam petikan. Read, baca dalam petikan. Kelemahan dalam mana-mana kita lihat dalam SPM Fajar tidak membaca soalan dalam petikan. Dia tanya, jawab soalan berikut. Nyatakan ciri tradisional dalam perlembagaan persekutuan. Cuba kalau saya cuba Pakcik Alia baca petikan ni, Pakcik Alia cuba baca sekejap petikan. Mungkin telah ada dalam fikiran pencipta perlembagaan itu bahawa unsur-unsur tradisional ini diperlukan untuk kestabilan serta kemajuan negara dan memainkan peranan penting dalam perjalanan perlembagaan. Okey, soalan ni sangat umum Soalan ni sangat umum Jadi kita hanya dinyatakan bahawa kepentingan unsur tradisional tu adalah penting untuk kestabilan dan kemajuan negara. Tapi dia tak nyatakan pun ciri tradisional. Jadi kita kena nyatakanlah ciri tradisional tu. Ciri tradisional tu patah balik adalah bahasa Melayu. Tapi kalau awak jawab soalan PSA, jangan jawab koma. Ada 4 tadi kan. Awak jawablah pemerintahan beraja dan bahasa Melayu. Selain itu, agama Islam dan juga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Jadi jawapan anda adalah dalam bentuk ayat yang lengkap. Jangan letak tanda koma. Ini soalan 1. Soalan yang kedua. Bagaimanakah pemerintahan beraja dapat memainkan peranan untuk kestabilan dan kemakmuran negara? Ditanya peranan raja. Bila sebut peranan raja, awak boleh kaitkan dalam bab 3. Nampak tak? Soalan ni dalam bab 2 kan? Tapi dia boleh tanya dalam bab 3. Pergi kat kita tengok kat bab 3. Tengok dalam bab 3. Yang ni nanti awak akan belajar lah sebenarnya. Dalam bab 3 tentang apa itu peranan raja. Peranan raja. Peranan raja sebagai banyak peranan raja agung.
Okay, sekejap. Awak boleh tengok yang 3.1 ada tak? 3.2. 3.2. Tengok kejap. Okay, ni ada. Pentas Raja adalah kesinambungan sejarah. Barisan Pendam Raja adalah punca dan identiti kedaulatan negara. Nampak tak? Isi tu dah ada dalam bab 3. Sebab kenapa dia dalam bab 2 dia tanya bab 3 cikgu? Sebab isi dia ada kesinambungan. Apa maksud kesinambungan? Ada hubung kait. Okay? Jadi jawapannya ada terdapat dekat buku teks bab 3 lah. Okay? Tu awak kena faham. Jelas Okey, awak kena kaitkan dalam bab 3 punya jawapan. Okey, yang soalan yang ketiga dia tanya huraikan. Okey, saya tengok huraikan peranan rakyat. Okey, tak balik huraikan peranan rakyat untuk mempertahankan pemerintahan beraja. Mana soalan ni? Tak nampak pula. Soalan yang ketiga. Ni, huraikan peranan rakyat. Apakah peranan rakyat? Okay, kita dan rakyat ni buat apa dalam pemerintahan beraja? Sudah tentulah kita mesti menghormati, memberikan taat setia peranan rakyat. Paling mudah lah kita sebagai rakyat adalah taat setia. Okay, yang ini ada jawapan di dalam, boleh fikir sendiri, boleh juga jawab menggunakan belaran bahasa awak sendiri ataupun dalam fakta. Paling mudah adalah konsep taat setia. Okay. Yang kedua adalah konsep hormat. Kita harus hormat perlembagaan. Yang ketiga, kita harus patuh. Patuh kepada nasihat, akur pada perintah raja. Okay. Okay, bagi 3 fakta pun dah jelas kat sini. Peranan rakyat untuk mempertahankan pemerintahan beraja. Okey, soalan ketujuh. Soalan ketujuh diceritakan oleh kerana dalam perlembagaan ada cerita pasal bahasa Melayu. Ini soalan kehebat. Dia tanya, jelaskan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak susah. Awak pergi tengok dalam bab 7. Kita catat tu jawapan terdapat pada bab 7 tingkatan 5. Dan yang kedua, peranan rakyat untuk jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Pergi dekat bab 7 yang tadi cikgu cakap. Apa pasal apa yang cikgu tanya, apa yang cikgu cakap ni semuanya kita merentas bab. Okay, kenapa merentas bab? Soalan kebat, dia tidak akan tanya bab yang situ, dia akan ada bab yang berkaitan. Okay, jadi awak catat dekat situ bab 7 Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah peranan bahasa Melayu. Sekejap saya cari. Awak tengok dalam buku teks digital pun boleh. Awak cuba cari dalam buku teks awak dalam top manual tentang ni, baru masuk bab 3. Dia bab 7 bab 7 tingkatan 5. Jauh sikit. Sebab saya tak nak pelajar bersikap tertutup, jumut. Kalau kita dapat satu soalan, kita jangan berfikir alamak susahnya soalan ni. Jangan macam tu. Kita kena faham, terbuka pada masa yang sama. Soalan ni sebenarnya menjurus kepada apa, dekat bahagian mana. Okay? Jadi awak akan nampak lah soalan ni sebenarnya merantas jauh. Kita macamlah contoh zaman sekarang. Orang sekarang bukan nak belajar dalam negeri je kan. Kadang-kadang ada orang nak belajar di luar negara. Orang nak pergi, kadang-kadang nak cuba makanan, bukan hanya makanan tempatan. Orang akan cuba makanan luar negara. Okay? Makanan Korea lah. Kenapa? Kerana itu bersifat terbuka. Kita nak akan cuba semua makanan. Itu contoh dari segi budaya. Okay? Jadi menunjukkan bahawa soalan peperiksaan kemahiran berfikir kita pun kena macam tu. Kena explore lebih luas lah. Jadi zaman sekarang pelajar kena faham. Ni jawapan dia. Bab 7. Tengok bahagian Dewan Bahasa dan Pustaka, muka surat 149. Tanya soalan bab 2 tapi dia masuk bab 7. Dia tanya tentang jelaskan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kat sini semua ada jawapan. Okey, awak bagilah markah kat situ 6. Okey, 6 markah, 6 fakta. Carilah peranan Dewan Bahasa daripada penggal pertama, penggal kedua sampai habis. Okey, sebab bahasa Melayu ni kalau keluar dalam soalan peksa sangat bonus untuk awak. Sebab senang. Okey, sangat senang. Okey, yang ketiga
Soalan kedua, pada pandangan rakyat, bukan ketiga soalan kedua bagi soalan nombor 7, apakah pandangan rakyat? Okey, pandangan rakyat, pandangan sama lah, okey. Kalau pandangan rakyat tu sebaliknya kita boleh fikirlah, okey. Kalau kat sini ditanya, kita kena sebagai rakyat, apa yang kita perlu buat untuk menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Okey, jadi kita akan cakap lah, kita perlulah memperkasihkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, okey. Menggunakan bahasa Melayu. Okey, contohnya sebagai seorang guru, guru boleh jadikan peranan guru, okey, untuk memperkasihkan bahasa Melayu dalam pendidikan. Boleh kaitkan guru, okey, dalam sekolah, boleh kaitkan dalam sebagai dalam pentadbiran juga, kita juga menggunakan bahasa Melayu sebagai penggerak dan komunikasi rasmi, okey. Begitu juga dalam urusan mahkamah, okey. Dan boleh juga nyatakan dari segi apa saja, dari segi sebutan dan sebagainya, kita haruslah menggunakan istilah yang sesuai dalam memperkasihkan bahasa Melayu. Soalan ni pernah tanya dalam ujian lisan jadi awak ada dapat serampang 2 mata lah selain awak belajar tentang sejarah, awak juga dapat mengetahui tentang ujian lisan. Okey, jelas Okey, saya harap awak jelas. Okey, patutnya lah Okey, sekarang cikgu nak share sekejap kerja rumah. Saya belum share dekat ni kan. Okey, kejap Kejap. Tadi kerja rumah yang satu tu kerja rumah dalam kutek. Ini kerja rumah dalam sebulan tu memang cikgu buat 2 kali. Sebab tu kerja rumah akan jadi banyak lah. Kenapa kerja rumah banyak? Sebab kerja rumah tu untuk mengukuhkan awak punya pemahaman. Kejap. Saya akan share dekat group tuition. Kejap nanti kalau tak dapat ke apa dapat beritahu. Okey, pergi dekat, rasanya cikgu dah share tu. Sekejap dia tengah-tengah loading. Okey, sekejap sekejap dalam modul saya stop presenting. Sekejap. Saya stop presenting, saya share sekejap. Dalam pergi dekat, saya buka dulu saya punya paparan sekejap Tadi saya dah buka, saya lupa lah pula mana. Nama dia modul masyhur. Okay. Nampak tak modul masyhur? Nampak tak? Okay, kejap awak buka kejap saya baru nak buka kejap. Kita kena pelbagaikan bahan. Okay. Okay, kejap. Saya share bahan Okay. Okay, namanya modul masyhur Okay, besarkan sikit kejap dalam modul masyhur ni. Okay, cikgu besarkan. Ni model Melaka. Sekejap, tak buka. Ke surat 3 hingga 16 kertas 1. Tengok kejap Ini sebagai latihan tambahan Awak bulan 5 ni dah start peperiksaan pertengahan tahun Jadi kita kena serampang. Walaupun ada latihan bercanggah macam ni, awak dah kena start ulang kaji peperiksaan SPM. Jadi awak tengok soalan kertas 1 set 1. Okay, muka surat 3. Sekejap Yang inilah, okay. Yang ini kalau boleh dia ada 2 pendekatan, okey. Kalau boleh awak print bahan ni untuk bahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk maujud yang awak boleh pegang. Tapi dengan syarat jangan tengok buku teks. Jawab tengok soalan 1 sampai 20. Tengok ulang kaji tingkatan 4. Catat 1 sampai 20. Tengok 20. Ni sampai 20. Tingkatan 4 betul? 21. Tingkatan 5 bab 1. 22. Tingkatan 5 bab 2. 23.
Tingkatan 5 bab 2. 24. Tingkatan 5 bab 3. Okey, jadi awak hanya sampai nombor 24 sahaja. Take note. Apa sini? 24 bukan semua Nombor 1 sampai 24 sampai yang cikgu ajar. Saya ulang. Nombor 1 sampai 20 adalah soalan tingkatan 4. Nombor 21 sampai nombor 24 adalah tingkatan 5 yang telah kita pelajari. Jadi, cikgu minta awak jawab soalan ni tanpa melihat buku teks dahulu. Awak jawab tu saya cadangkan lebih baik kamu print out. Awak buat 2 in 1 print out tu. Cuba jawab dahulu untuk menilai sejauh manakah awak dah faham dan ulang kaji soalan peksa. Jawablah dulu. Salah, banyak salah ke tak kisah. Nanti yang penting bila dah siap, dah siap dah pertama, barulah nanti semak jawapan. Semak jawapan. Saya nak benda tu disemak dan dicatat. Pertama, catat markah berapa. Setelah awak buat, awak catat markah bila dah semak. Tapi dengan catatan tanpa melihat buku teks. Saya tak nak awak buat dengan lihat buku teks. Bila kita uji, awak terus jawab. Pemahaman awak faham ke, tak faham ke, ingat tak ingat, itu soal kedua. Sebab ini namanya pra. Apa maksud pra? Untuk menguji pelajar ni sejauh mana dia ingat ingatan awak ni, awak ingat pada pelajaran-pelajaran sebelum ni. Katalah markah awak tadi, markah 1 sampai 1/25 kan. Ni contohnya kita buat satu kajian. Kita buat satu kajian sampai muka surat 20 sampai nombor 24. Awak catat tu dalam ujian pra ni, markah awak catat tu ujian pra yang pertama. Ujian pra markah awak per 25. Katalah markah awak adalah 12. Contoh 12. Okey, kali kedua. Cubaan kali kedua. Post yang pertama. Ujian post yang pertama. Soalan yang sama diuji. Jangan tengok buku teks lagi. Awak walaupun dah tahu jawapan dia, cuba dengan pantas menjawab. Katalah semak. Markah awak adalah 24/25. Yang penting berlaku penambahbaikan daripada pra yang pertama kepada post yang kedua. Faham tak? Saya harap awak jelas Mungkin cara cikgu tak sama dengan cara cikgu awak yang lain. Cikgu mungkin suka tengok buku teks. Saya tak nak. Saya nak ajar awak, kita training awak adalah berkonsepkan uji diri awak dulu sebelum awak diuji. Senang. Awak kena uji diri awak. Maksudnya kena uji lah. Aku ni dah lama tak ulang kaji pelajaran. Jadi awak kena menguji pengetahuan semasa awak ingat ke tidak dalam pra. Yang kedua, ujian post tu tindakan awak. Setelah awak berjaya mendapatkan jawapan yang betul, awak terus buat ujian post. Antara ujian pra dengan post ni terpulang pada awak jangka masa dia. Contohlah awak dah buat pada hari ini. Contohlah bagi kita contoh hari Sabtu. Awak dah buat ujian pra ni, dah semak dapat markah 12. Post tu awak boleh buat pada hari yang berikutnya. Hari Ahad ke, hari Isnin ke, terpulang. Yang penting dia berlaku selepas disemak jawapan pada pra dan post. Saya nak bahan ini anda berikan kepada cikgu, sama ada awak screenshot ke, awak hantar dalam bentuk email ke, hantar kerja yang awak dah buat, pra dan post, hantarkan kepada cikgu. Dalam bentuk bahan tu didokumentasikan bentuk gambar dan hasil kerja. Sebab benda ni merupakan satu kajian pada saya lah. Bagaimana awak membuat satu latihan, kita hanya berfokus pada soalan struktur, tetapi pada masa yang sama anda lupa satu perkara, latihan objektif. Sebab pelajar sangat lemah pada soalan objektif. Jadi kita tidak boleh tinggalkan soalan objektif. Jadi kita akan lihatlah serampang dua mata. Tapi kita belajar menerangkan tentang bab 2. Pada masa yang sama juga anda mengulang kaji juga
soalan tingkatan 4 dan juga ingat kembali sebahagian soalan tingkatan 5 yang telah kita pelajari sampailah nombor 24. Okey, harap jelas penerangan cikgu. Ada nak bertanya tak? Alia, okey Alia, Fati Alia. Okey cikgu. Damia, jelas? Jelas. Okey, Kazwina, jelas? Wina? Dah senyap dah Wina. Syazwina, anda berada bersama cikgu ke? Tak dengar mic. Respon nanti saya tak tahu awak tertidur ke atau apa ke, belajar secara Google Meet ni ada baik ada buruk, okey. Cuma kita ingat satu belajar kita ikut adab lah belajar ikut adab. Kalau kita belajar berguru ni kena ikutlah dalam situasi kita belajar yang benar supaya kita yang belajar ni mendapat keberkatan daripada Allah dan awak mudah faham apa yang cikgu ajar. Bahan nanti cikgu akan hantar rakaman ni dekat tolong ingatkan ni Fati Alia, cikgu hantar rakaman pada awak nanti supaya dalam bahan-bahan ni awak akan dengar semula, ulang semula mungkin kelajuan saya bercakap, tapi pada masa sama itu merupakan satu cara untuk awak belajar mendengar dengan baik apa yang cikgu terangkan, dengar baik-baik, ulang semula, dengar baik-baik, ulang semula dan catat. Okey, sebelum kita menghabiskan kelas ni, saya cuba nak tanya satu perkara. Fati Alia, dekat sekolah awak dah sampai bab berapa? Tingkatan 5? Baru bab 1. Bab 1? Baru bab 1? Sebab kita orang sejarah dapat 2 masa je. 2 masa? Seminggu 2 masa untuk kelas kita orang lah. Tak sama ke dengan kelas yang lain? Tak. Syazwina? Tak boleh, dia tak dengar suara dia. Damia? Kita orang bertiga sama kelas. Oh, satu kelas. Ada kelas yang berbeza Ada kelas yang dapat lebih masa ke? Ada kelas, kita orang kelas perniagaan. Ada kelas lain lah, ada 4 kelas. Oh, faham. Dapat 2 je. Ya Allah, sikitnya masa. Macam mana nak cover semua? Oh. Faham. Jadi tak apa. Mungkin ada hikmahnya lah kat sini. Sepatutnya kalau menurut penantian cikgu lah kalau jadual peperiksaan semasa 1 akan bermula pertengahan tahun awak akan bermula pada bulan 5. Cuma ada setengah-setengah sekolah dia ada buat ujian 1 pada bulan 4 ni. Saya tak pastilah, sekolah masing-masing lah. Ada yang buat, ada tak buat untuk ujian macam ujian bulanan lah, ujian semasa 1, okey. Tapi kalau ujian semasa 1 tu biasa dia uji bab awal tingkatan 5, ada juga yang mengulang kaji soalan-soalan tahun lepas, ada juga yang keluarkan soalan tingkatan 4, okey. Apa pun bagi cikgu persediaan awak sebab tahun ni adalah soalan peperiksaan sangat awal, jadi cikgu harap Adia, Syazwina dan juga Damia dapat bersiap sedia dengan awal, tambah lagi awak ada peperiksaan sekolah agama. Jadi lepas ni tindakan awak adalah bila cikgu buat kelas ni terus siapkan kerja yang penting, jangan bertangguh dan hantar kepada cikgu dekat WhatsApp ataupun WhatsApp lah pemulibaan awak masak ke cikgu secepat mungkin yang boleh, jangan sampai tangguh-tangguh lagi. Fati Alia, minggu depan awak balik, hari ni balik kampung kan? Nanti minggu depan tak balik Minggu depan tak, minggu lagi 1. Minggu lagi 1. Okey. Minggu lagi 1 tu penamat nak dekat raya ke 28 tu, betul tak? Okey. Tapi cikgu dah cukup 2 kali, tapi melainkan ada permintaan nak buat awal terpulang. Terdapat kalau katakanlah pada tersebut saya ikut awak. Katalah cakap cikgu nanti awal bulan 4 takut sibuk nak raya. Kita tahu kekangan awak ni dah sibuk raya sekarang. Dah beraya, dah cuti raya, dah tak ingat lagi dah nak baca tuition kan. Dah sibuk beraya kadang dengan keluarga. Jadi untuk mengatasi masalah pada bulan 4 ni nanti awak sibuk,
cikgu mencadangkan agar nanti minggu balik kampung lagi satu tu kita buat kelas. Jadi kita boleh menggantikan cuti awak pada awal bulan 4. Jadi boleh ya Alia? Boleh cikgu. Apa-apa nanti WhatsAppkan dekat grup supaya saya tak nak ganggu awak lah. Bila nak raya nanti kan awak nak beraya kan, nak balik kampung dan ada urusan di kampung ke dengan keluarga. Jadi it's better lah daripada terganggunya urusan tersebut. Okey, jadi benda tu nanti Alia nanti dan kawan-kawan nanti ingatkan dalam grup. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan tasbih kifarah dan juga surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah, dimudahkan dalam kerutan, diberikan kepahaman kepada Fatih Alia, Syazwina dan Mia, dan begitu juga dengan anak Atira yang tak dapat join pada hari ini tetapi dia akan dengar daripada rakaman. Dan doakan juga kita semua Allah mudahkan urusan, berikan kesihatan, keafiatan untuk terus belajar dan juga mengajar. Okey, sebelum kita akhiri tolong buka kamera. Sekejap tolong buka kamera untuk ambil gambar. Sekejap, cikgu tutup dulu presenting. Sekejap. Cikgu pakai ni. Okey. Sekejap. Damia dah. Syazwina tak nampak ni. Gelap lah. Damia? Tak buka kamera? Okey. Syazwina ni tak nampak lah. Tak apalah. Fatin boleh sedia? 1, 2. Buat best. Okey, terima kasih semua Fatin, Damia dan juga Syazwina. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Sama. Bye.